mereka pakai, mereka yang test, mereka yang bagi komen. The first one yang memang komen, oi mulut mereka, ya Allah, ya Tuhanku, tak tahu nak cakap. Memang kaki komplain lah kalau tak sedar. Okay, they call saya Mak Lang. So kata Mak Lang, this is not good. Mereka ni memang kaki cakap orang putih ya. And then bila mereka komplain ubat gigi ni tak sedap, memang saya pun rasa macam tercabar betul ya. Tapi the good thing is that bila kids ni mereka cakap telui. So bila mereka cakap telui, kita tahu benda tu okay, tak boleh, kita kena tukar, ubah-ubah. End up yang ni lah result dia. Lepas anak-anak buah saya actually contribute also, and anak buah my business partner yang lain. Yang ni lah menyebabkan kita keluarkan ubat gigi Miss ni, bagi sedap, bagi memang budak-budak akan suka. So this is safe, 99.9% natural ingredients, tak ada paraben, tak ada SLS, tak ada fluoride. Plus kita buat testing SGS tested, is already SGS tested, di mana kita buat in vitro test. In vitro test ni again